Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana mereka tidak tahu, maka mereka beri nama sendiri yang tidak ada kaitan dengan Islam. Contohnya, alam jin yang berupa dengan rupa yang ganjil-ganjil, terbang ke sana sini. Oleh kerana mereka tak ada istilah, mereka bubuh nama UFO, Unidentified Flying Object, iaitu objek-objek yang tidak dikenali. Sedangkan dalam Islam, benda tu ialah jin, iaitu alam gaib yang berupa untuk menyesatkan manusia. Waktu saya 30 tahun dulu, saya telah baca buku Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dan 20 tahun lepas saya juga telah baca hadis berkenaan dengan Qarin. Jadi setelah 50 tahun baru saya dapat faham hubungan antara keduanya. Jadi Dr. Jekyll ni, orang putih, dalam tahun 1941, cerita ni, dalam negeri England, di kota London, seorang doktor yang baik pada siang hari berubah menjadi jahat pada malam hari. Pada siang hari ini, dia seorang doktor yang bertanggungjawab menolong orang di sana sini. Dan dia rasa dalam dirinya ada sisi gelap. Lalu dia buat satu campuran ubat. Bila dia minum, maka ubat tadi menyebabkan dia menjadi jahat pada malam hari, menjadi kejam. Jadi pengulas yang mengulas buku itu berkata, by the day a man, tengah hari dia seorang manusia, by the night a monster, pada malam hari dia satu kejahatan, satu monster yang jahat. Dan dia kata, man is not truly one, but truly two. Manusia ni sebenarnya bukan seorang. Dalam diri dia tu bahkan ada dua. Iaitu kalau diterjemahkan, dia dan beliau. Dia, seseorang tu, dan beliau, seseorang yang lain. Seseorang yang jahat. Maka baik dan jahat dalam diri ni, Nabi sudah cerita, bila lahir seorang manusia, maka dijadikan satu Qarin, satu jin yang mendampinginya. Dan sahabat kata, kamu, aku juga. Bahkan, jin aku ini, Allah Ta'ala telah tolong, jin aku ini masuk Islam, dan dia tidak membisik kepada aku kecuali menyuruh membuat benda baik. Sedangkan pada orang lain, semua jin itu kafir. Artinya mereka yang mendampingi manusia bisik benda baik. Tapi jin, Qarin tadi, bisik benda jahat. Jadi Qarin ni dia study perangai tuan dia. Kalau saya ni Luqman, ada jin Qarin yang bernama Luqman. Dia boleh berupa saya, bersuara macam saya, bercakap macam saya, berkelakuan macam saya. Jadi, saya buat kesimpulan. Di Besut ni ada tempat belajar silat hantuah. Di Kelantan ada satu. Di Perak ada satu. Jadi 3 tempat belajar silat hantuah ni pada malam Rabu. Dan di 3 tempat berlainan ni, kata Tok Guru silat tu, hantuah pergi mengajar. Hantuah pergi mengajar dengan kepercayaan yang pergi mengajar tu ialah roh hantuah. Roh hantuah ni asalnya satu. Bila dia mati jadi 3. Sebenarnya bukan roh. Itu ialah Qarin, jin hantuah. Yang mana jin hantuah tadi walaupun satu, dia boleh ajar teman-teman dia, kawan-kawan dia, mau pergi ajar. Bahkan kalau malam tu ada 10 tempat belajar silat hantuah, maka 10 orang hantuah
boleh pergi mengajar di malam hari, langkah silap dia. Pasal apa? Pasal itu mainan jin untuk menyesatkan manusia. Abang saya ni dia telah mati, dia cerita sebelum dia mati, waktu dia masih lagi pelajar, dia ikut seorang Tok Lebah Kampung. Tok Lebah Kampung ni orang yang pandai baca Quran, untuk pergi menghadiri satu kematian jauh tersorok di hujung kampung. Jadi bila dia pergi ni, siapa tu ala kepetan tu, tak ada ramai orang lagi. Tak ada orang. Hanya beberapa orang saja. Kita kata 10 sampai 15 orang. Jadi rumah dia ni, depan rumah orang Kelantan ni dulu ada jemaah orang. Dia tangga 1, 2, 3 anak tangga ada jemaah orang. Atas jemaah orang ni, orang boleh letaklah apa-apa. Kalau orang nak jemur padi ke, nak jemur ikan kering ke, ataupun nak jemur ubi kayu ke, ubi kayu rebus, lepas tu jemur. Jemur kering. Lepas tu baru sudah jemur tu barulah bubur nisa ataupun gula wak manis. Jadi jemuran ni banyak fungsi. Orang nak napi padi pada atas jemuran. Juga orang letak payang waktu nak naik rumah tadi, ada kayu untuk basuh kaki. Jadi abang saya ni dengan Tok Lebah ni, kita bubuhlah nama Pak Ngoh. Dia kata, siapa hak mati ni? Dia pun rayaklah orang ni. Bila siapa? Dia tengok hak mati tu, pacu hak mati tu, ada duduk atas jemuran. Cokor duduk atas jemuran. Duduk atas jemuran. Bila orang naik, dia paling tengok. Orang naik, melintasi bahu dia, jatuh masuk atas benda, masuk dalam rumah. Dalam ruang rumah ni ada mayat. Di tengah lapan tadi. Tengah bala tu ada mayat. Tudung dengan kain batik. Jadi, abang saya tengok orang yang mati, pacu yang mati ni, masih lagi hidup. Rupa pacu betul-betul. Dengan kain letak atas bahu dia. Kain semutar, kain lepas tak atas bahu. Kemudian kilah kain, tak pakai baju. Dia cokor atas jemuran. Bila seorang lagi naik, orang tu tak peduli kali, basuh kaki naik. Dia pun paling tengok. Bila naik seorang, paling tengok. Tersenyum, dia tengok je. Dia tengok orang yang pergi kepada mayat pacu tadi. Jadi abang saya pun kata kepada Tok Lebah ni. Dia kata, tu, pacu hidup lagi. Maka Tok Lebah kata, dia lama, mu tak kerti ya. Jadi, dia nak rayak bahasanya, hak duduk depan tu bukan pacu. Pacu mati dah, tapi hak duduk depan tu, ialah korin. Cuma orang dulu dia panggil gawo. Gawo dia. Artinya, orang yang jaga rumah, jaga kebun, jaga tuan, jaga kebajikan. Kalau saya curi masuk apa, panggil gawo. Tapi sebenarnya ialah jin korin. Jin korin ini ialah yang sentiasa ajak orang buat jahat. Cuma orang putih yang panggil Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Iaitu hak sentiasa buat jahat dalam hidup. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.